FM. 7.44 banyak bagi dengarkan kami di Hot FM AM Kru Fizi, Haziq dan juga Ristina. Ristina, pelakon utama untuk filem Girlfriend Contract. Apakah cabaran sepanjang berlakon cerita Girlfriend Contract? Cabaran dia, bila saya dapat tahu yang pelakon dalam Girlfriend Contract ni semua hebat-hebat. Kita ada Kid Fu, Prom Palare, Azad Jasmine, Farah Fauzana. Itu paling hebat, itu paling hebat. Itu kuat sikit. Oh, itu yang paling epic lah, paling hebat lah. Sebenarnya berapa lama awak nak dapatkan chemistry awak dengan si Kid Fu? Sebenarnya first day jumpa dah ada chemistry dah. Amboi, patutlah dengan kita pun ada chemistry. Macam kimia dia. Okey, dengan Farah Fauzana pula. Apa pendapat Ristina? Berlakon bersama dengan makcik kami. Mak Angah kita. So bila masuk set memang dah sama gila-gila. So sangat senang bekerja dengan dia. Dia pun baik. Hari ni ingat saya dapat jumpa dia tapi dia tak ada. Awak tak nak jadi penyampai radio ke? Sebab kita memerlukan wanita. Teringin lah sebab tu datang ni. Nak ambil, apa orang kata? Nak belajar. Mana tahu. Eloklah belajar dengan kita orang. Habis lah. Abang studi mengajar je. Dalam satu babak dalam filem ini, beliau terpaksa menyanyi dengan suara yang agak sumbang lah. So diorang suruh burukkan suara. Memang dah buruk pun. So tak susah lah untuk Ristina menyanyi sekarang. So kita memang 1, 2, 3. Dah cukup. Baru cakap ku bersedia weh. Itu pun dah cukup tenganga aku tengok. Okay, situasi dia adalah Ristina baru datang dekat pejabat untuk anak Haziq. Ya, Haziq perlukan dengan huruf C. Cuba tengok Fizi ada tak kontrak yang Ristina kena sign tu? C. Dah tengok ke belum? Gila ke apa? Hey, mana baik sebut perkataan gila kat radio ni. Kau lupa huruf apa? Yeay! Dia lupa Apa? dah. Aku tak cakap habis lagi. Oh. Kau diam. Apa tu? Lama sangat kita bagi masa kat Ristina ni. Susah juga main game ni, babe. Macam mana susahnya aku tiap petang. Hot FM. Bagi tahu mau cuba punya Instagram apa? Mok. 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 Jari bawah. Dari bawah. Cun. Underscore.